Hai, hari ni kita ada majlis di KT Ballroom. So, kita nak tunjuk macam mana situasi dan macam mana dia punya environment bila ada majlis kat sini. Jom saya bawa. Masuk tu. Sibuk. Kita baru. Jadi inilah kita punya dewan. Sekarang dengan penuh dengan orang lah. Memang time peak hour ni. Jadi kita ada buffet line kiri kanan ni. Jom kita pergi tengok makanan jom. Jadi ini menu utama kita lah. Kita ada nasi biryani, ada nasi putih, ada ayam masak merah, daging kurma, lepas tu ada dalca, ada sambal sotong, ada acar jelata, ada papadom dan buah-buahan dan juga air cordial. Jadi ni kita punya tempat PA system, lepas tu tempat MC, which is rostrum lah. Dan plumbing kita kat depan ni memang daripada ujung 7 tahun ni memang sama lah. Apa plumbing ni. So sekarang ni tengah sesi bergambar. Sekarang tak ada tempat je, macam tak ada orang nak ambil gambar ni. So kita punya walkway ni adalah LED. Tengok dia berlampu sampai ke depan. So memang bila pengantin masuk tu dia memang mencerahkan pengantin tu lah. Mungkin rakan-rakan kepada pasangan pengantin kita yang mana berhajat untuk bergambar. Okey, baiklah, kepada siapa yang ingin membuat majlis perkahwinan dekat KT Ballroom ni, kita ada promosi untuk sehujung tahun 2025 kita ada diskaun sehingga RM4,000 dan juga untuk 2026 kita ada diskaun sehingga RM3,000. Terima kasih.